Cepat! Cepat! Balik ke polis, Bang! Terang, Bang! Seorang lelaki tempatan mengamuk dan bertindak agresif selepas memaksa pelanggan serta pekerja sebuah restoran memakan makanan yang dibawanya. Kejadian berlaku jam 10.34 malam kemarin, membabitkan lelaki berusia 48 tahun yang dipercayai mengalami masalah mental. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintenden Muhammad Razi Abdul Rahim berkata, ketika kejadian salah seorang pelanggan di restoran berasa tidak selesa dengan kehadiran lelaki itu. Disebabkan itu, pekerja restoran bertindak menegur lelaki terbabit. Bagaimanapun lelaki itu mengamuk dan bertindak agresif. Salah seorang pelanggan segera menghubungi polis sebelum suspek berjaya diberkas. Hasil siasatan mendapati lelaki itu mengalami masalah mental dan akan dirujuk ke Hospital Secretary Hospital Al-Usta.